Haranas, nak share dengan korang itu, disiplin lebih penting daripada semangat yang hangat-hangat tai ayam. So kalau korang disiplin kan, bila korang disiplin, korang dah tahu dah macam mana korang punya diri, korang dah kenal dah habit korang macam mana. So korang membentuk diri korang tu seperti yang korang nak. Ramai orang dia terlalu target untuk bermimpi-mimpi saja tapi tak nak melalui proses tu. Ramai orang juga dia terlalu nak fokus kepada hasil tu. Yes, hasil memang best. Memang ramai orang nak, memang orang berimpian besar sebab nak nampak hasil lah kan. Tapi sebanyak proses tu tak ramai yang boleh buat. Sebagai contoh kan, senario cerita yang nak mudah korang faham adalah ramai orang nak jadi runner. Okay, itu kita letak dalam seseorang. Okay, dan juga seterusnya berapa orang yang boleh berlari daripada satu orang tu. Maybe 90 orang. Daripada 90 orang tu yang boleh berlari, berapa yang boleh konsisten. Maybe 80 orang. Lepas tu dalam 80 orang, berapa orang lagi yang boleh kekal dalam 6 bulan konsisten. Dah kurang dah. Lepas 6 bulan, lepas tu 2 tahun dah. Daripada 80 jadi 70. Lepas tu bila ada apa-apa kemungkinan ke macam mana dia punya dua hidup berubah ke, dah tak boleh nak berlari dah. So dia kena disiplin lah. Sebenarnya disiplin ni memang susah. Harga yang korang kena bayar untuk satu kemenangan tu bukanlah soal duit, bukanlah soal korang ni famous, bukanlah soal korang ni ada background sukan, dan juga bukanlah segala-galanya. Itu adalah maybe external factor lah. Itu macam satu bonus lah kalau korang ada, yes. Kalau sebenarnya pada diri korang sendiri, korang kena disiplin. Maksudnya kalau korang ada kasut yang paling mahal sekalipun dalam muka bumi ni korang mampu beli, tapi korang sendiri yang malas untuk pergi berlari, still kasut tu tak function. Mahal sekalipun kasut tu tak ada faedah. Kalau korang pakai kasut biasa-biasa je lah kan, maybe 200-300 je, tapi korang still training. Training ni bila orang sebut training, dia terlalu melekat dekat kepala otak kita kan. Berlari pada waktu pagi sahaja. Okay. Dan tak nafikan waktu pagi ni waktu terbaik. Yes, betul. Sebab waktu pagi ni dengan cahaya matahari yang cantik kan. Sebab pagi tu adalah sumber cahaya yang terbaik. Tetapi Nas faham juga, tak semua orang yang boleh berlari pada waktu pagi. Maybe dia kena pergi kerja awal, ataupun dia bawa balik kerja time tu, ataupun kena hantar anak, ataupun pelbagai lagi. Ada pelbagai alasan yang menyebabkan seseorang tu tak boleh berlari pada waktu pagi. Sebabkan tu Nas selalu ceritakan, kalau korang nak sihat, korang nak jaga kesihatan, korang berlarilah bila yang korang boleh. Kalau boleh pagi, Alhamdulillah. Kalau boleh petang pun cantik je. Okay, maybe petang ni ada sedikit tak best lah sebab dah panas ataupun banyak kenderaan. So kau tak selesa. Dan juga malam ni ramai yang ada banyak pertikaian lah nak training ni, sebab kita kan nak disiplin, kita nak kekal berlari. Tapi bila Nas sendiri fikir balik kan, Nas ni dah berlari malam dah lebih kurang 3-4 tahun dah kurang. So bila berlari malam, kita kena tahulah, bila lari malam badan dah penat. Okay, bila dah malam badan dah penat, korang jangan duduk lenjan kan. Kau nak berlari jauh kan, contohnya korang ni baru nak terbiasa lari malam, tiba-tiba malam tu korang tahu nak buat 15 km, 20 km malam tersebut. Sebab korang fikir malam free, tak ada apa-apa nak buat, korang berlari je. Tapi korang kena fikir juga, bagi esok korang nak pergi kerja. Kalau nak pergi kerja, tidur tak cukup, masalah lah kan. So korang berlari seadanya. So malam tu korang berlari 8 km. 8 km pun cukup dah. 9 km, okay, contohlah korang nak buat long run. Long run buatlah 10 dahulu. So korang baru terbiasa, barulah korang boleh pergi lagi jauh. Juga malam, kalau korang buat training macam interval, korang buat fartlek tu, dia sebenarnya dia agak bergantung. So kalau korang ni dah lama berlari kan, korang dah memang maybe dah 3-4 tahun berlari, korang dah kenal diri korang nak training kau boleh. Tapi kalau korang baru mula, korang ni ilmu basic pun tak cukup,
korang berlari easy run pun masih lagi tercungap-cungap, korang nak push training kau-kau pada waktu malam, masalah lah. Korang punya body pun baru lagi nak adapt, baru lagi nak terbiasa, tiba-tiba nak terus paksa dia. So tak cantik lah. Kita punya body pun dia akan memerlukan masa untuk dia membiasakan diri. Alright. So berlari waktu bila tak kisah, tetapi melihat kepada korang punya energi juga korang punya masa lah. Alright. Bye bye. Assalamualaikum.